pasal Rafizi sebelum itu. Tapi kalau anda masih ingat pasal Akta Anti Lompat Parti dan NGO yang disebut oleh Olivia Sedar Malaysia tu. Kalau untuk pengetahuan anda, beberapa bulan yang lepas ketika tengah kecoh kes JKM, orang KDN datang mencari Olivia atas alasan dia orang nak cari Olivia lah. Yelah. Dan saya kata apa, Olivia is just timbalan presiden. Ketika itu dia timbalan presiden sedar dan timbalan presiden awake, saudara-saudari. Ketika ini dia adalah presiden sedar dan juga presiden awake. Nampak gila jawatan. Dia gila jawatan. Dia kata sekarang aku dah ada level, Aidil. Aku dah corporate mafia level, kau kena bagi aku jawatan. Aku ambil lah Olivia, ambil lah Sedar Malaysia tu Olivia. Kalau KDN repeat ke lepas ni aku dah tak boleh bagi alasan dah. Apa sahaja nak cari Olivia? Kau pergilah cari presiden. Lepas ni kau dia cari kan. Cari Olivia, dia dari mana KDN? Dia kat dalam tu. Saat lagi dia datang. Dia tengah parking, dia tengah tunggu parking kat belakang ni ada. Sebelum ni Olivia bukan presiden alasan. Kan? Lepas tu aku cakap kan, apa ni sebelum ni presiden bukan Olivia. Tapi kalau kau nak cari setiausaha pun boleh. Setiausaha siapa? Setiausaha pun kat dalam ni. Ada. Setiausaha pun kat dalam office ni. Anas kena masuk lah. Nama Anas. Setiausaha pun kat dalam politik, dalam ni Kau dengar tak? Masa kau datang tu tak ada orang lain. Tapi Olivia baru telah dilantik untuk menjadi pengerusi Sedar Malaysia dan Awake Malaysia. 2 NGO sekali dia tapau. Sangat. Ingat apa? Tak ada gaji Ingat Anwar Ibrahim je ke? Tak ada gaji. Ya kan? So sekarang ni kan, apa ni? Jadi tapi itulah cerita dia, saudara-saudari. So Olivia presiden kepada Sedar Malaysia dan Awake Malaysia. Nanti kalau agak-agak saya dah gaduh dengan dia, saya akan singkirkan dia daripada jawatan itu. Saya akan masukkan orang-orang saya sebagai ahli. Kroni kan? Macam mana Anwar Ibrahim singkirkan Rafizi. Dan masukkan Rabanan. Masukkan Rabanan, okey? Kan? So memang macam tu lah cerita dia kan. Tetapi itulah dia jangan main-main dengan Olivia, okey? Dia bukan saja telah menyebabkan pasaran saham, capital market, dia bukan saja menyebabkan satu syarikat berhad tu hilang dia punya hilang market value. Hilang market value. Dia juga adalah pengerusi NGO. 2 NGO sekaligus, saudara-saudari. Jangan main-main, okey? Jangan main-main, dia dah another level.